Dalam kita sedang rancak membicarakan, memperkatakan berkaitan dengan SARA 2026, bayaran fasa pertama STR 2026 dan penghargaan SARA 2026, tidak dilupakan juga berkaitan dengan bayaran untuk bantuan antara RM100 ke RM600 ini, yang mana Semakan semalam menunjukkan wang telah pun mula disalurkan kepada pihak bank untuk disalurkan kepada penerima-penerima yang berkelayakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hairwan AB. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bantuan RM100 ke RM600 ini, bayaran bulan pertama untuk tahun 2026 ini, Semakan semalam menunjukkan ada setengah kawasan bayaran telah pun mula disalurkan kepada pihak bank untuk diagihkan kepada penerima-penerima yang berkelayakan. Jadi dijangkakan sepanjang minggu ini, beberapa hari ke depan ini, akan ada mula pihak yang bakal mula menerima bayaran ke dalam akaun bank mereka. Okay, bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang merangkumi antara beberapa bantuan. Sebagai contoh, yang pertama kita ada bantuan kanak-kanak, kemudian allowance pekerja orang kurang upaya, ada juga bantuan orang kurang upaya, bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar ataupun pesakit kronik terlantar dan pesakit kronik tidak terlantar, bantuan warga mas, bantuan persekutuan, bantuan anak pelihara, dan ada juga bantuan latihan perantis. Untuk rujukan, anda boleh pergi di jkm.gov.my atau anda juga boleh pergi ke e-bantuan jkm.gov.my. Dan harus diingatkan, bantuan ini kebiasaannya kalau diikutkan SOP ataupun Standard Operating Procedure-nya, bayaran dilakukan sekitar 10 hari bulan setiap bulan. Walau bagaimanapun, seperti kebiasaannya, kadang-kadang ada bayaran awal dilakukan di setengah kawasan sebelum 10 hari bulan. Seawal 5 hari bulan pun kadang-kadang ada bayaran dilakukan. Jadi untuk bulan Januari ini, trend yang sama lebih kurang kita boleh lihat. Sekarang ini, bayaran telah pun mula disalurkan kepada pihak bank bermula daripada semalam lagi, 6 hari bulan Januari 2026. Ini bermakna beberapa hari ke depan ini bayaran akan mulai diterima ke dalam akaun bank penerima-penerima yang berkelayakan. Dijangkakan berkemungkinan besar seawal esok ataupun hari Jumaat, anda bakal mula menerima ke dalam akaun bank anda. Tapi harus diingatkan, bayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti yang dah banyak kali dijelaskan, pembayaran adalah tidak sekata, tidak standard di semua kawasan. Tidak bermakna setengah kawasan telah mula menerima, di kawasan anda juga akan menerima pada tarikh yang sama. Kebiasaannya ada yang terima pada tarikh ini, ada yang terima pada tarikh itu, dan ada juga yang terima pada tarikh yang berlainan. Jadi anda boleh rujuk terus dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk mengetahui dengan lebih tepat tarikh bayaran dilakukan di kawasan ataupun di tempat anda. Tapi sebagai rujukan, sekitar 10 hari bulan setiap bulan bayaran bakal dilakukan. Jadi bolehlah diperkatakan dengan secara selamatnya, sepanjang Minggu Harapan, semua penerima untuk bantuan bulanan ini akan mulai terima ke dalam akaun bank mereka. Ada yang akan terima awal sekitar minggu ini dan selebihnya berkemungkinan besar hanya pada Minggu Hadapan. Untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, permohonannya sentiasa dibuka. Seperti dinyatakan sebentar tadi, ada beberapa kategori bantuan yang disalurkan mengikut kriteria ataupun syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Yang paling popular bolehlah diperkatakan bantuan warga emas, yang mana mungkin boleh admin sentuh sedikit berkaitan dengan bantuan warga emas ini, syarat-syarat, siapa yang layak dan sebagainya. Okey, untuk bantuan warga emas ini kadar sebulannya agak tinggi, iaitu RM600. Yang ini sebenarnya telah pun meningkat beberapa tahun. Sebelum ini 450, dinaikkan ke 500. Kemudian yang terbaru ini, yang ini adalah amount pada tahun 2025, masih lagi kekal pada tahun 2026, iaitu RM600 sebulan. Kalau kita ikutkan daripada informasi yang telah pun dikeluarkan, antara syarat kelayakan yang telah pun ditetapkan adalah warga negara Malaysia dan bermastautin di Malaysia, berumur 60 tahun dan ke atas. Harus diingatkan, yang dikategorikan sebagai warga emas adalah mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas. Di bawah 60 tahun masih lagi tidak dikira sebagai warga emas. Seterusnya, pendapatan isi rumah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan. Purata isi rumah miskin Tegar semasa
ataupun purata per kapita miskin tegar semasa. Okay, warga emas yang tiada anak iaitu yang sebatang kara layak dipertimbangkan bantuan walaupun mereka tinggal bersama ataupun menumpang ahli keluarga yang lain. Jadi untuk permohonan kalau diikutkan antara dokumen yang diperlukan adalah salinan MyKad pemohon, salinan MyKad ataupun MyKit ahli keluarga yang tinggal bersama, kemudian surat ataupun penyata pendapatan daripada majikan atau akuan pendapatan daripada penghulu, penggawa, pemimpin masyarakat atau mana-mana individu yang diangkat atau dipilih untuk memimpin dan mewakili masyarakat di peringkat setempat. Pesuruhjaya sumpah jika bekerja sendiri. Salah satu salinan bil utiliti seperti bil air, elektrik, telefon dan lain-lain lagi. Salinan penyata akaun bank terkini ataupun slip pengesahan akaun bank terkini dan lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan. Untuk bantuan-bantuan lain sebagai contoh bantuan kanak-kanak, allowance orang kurang upaya dan sebagainya, anda boleh rujuk di pautan rasmi JKM iaitu di jkm.gov.my, dan untuk permohonan anda boleh menghadirkan diri ke mana-mana cawangan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda atau boleh terlebih dahulu menghantar permohonan di e-bantuan jkm.gov.my, tapi dalam tempoh 14 hari permohonan dihantar perlu menghadirkan diri di Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk melengkapkan proses permohonan anda. Jadi sekali lagi diingatkan, untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, wang telah pun mula disalurkan kepada pihak bank, tidak bermakna telah pun dimasukkan ke dalam akaun bank anda. Kebiasaannya akan mengambil masa beberapa hari untuk proses pengkreditan dilakukan ke dalam akaun bank anda. Seperti dinyatakan sebentar tadi, berkemungkinan besar ada yang akan mulai menerima minggu ini dan selebihnya akan menerima sekitar sepanjang minggu hadapan. Untuk rujukan yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda bagi mendapatkan info yang paling tepat berkaitan dengan tarikh sebenar bayaran untuk bulan Januari 2026. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.